tentang kepentingan menjaga alam sekitar kan? Ya, aku dah siap dah. Guna ChatGPT je, senang. Salin terus. Serius Azra? Kau tak salin apa-apa? Kau tak ubah apa-apa langsung ke? Taklah, malas nak fikir lagi Pak. Ayat dia memang cantik. Tapi kita masih perlukan kita punya kreativiti juga. Ayat diri sendiri. Alah, tapi semua orang macam tu juga. Tak semestinya semua orang buat tu betul. Cikgu nak tahu kepahaman kita. Bukan semata-mata ayat cantik je. Betul tu. Kalau kita bergantung sepenuhnya untuk ChatGPT, kita tak belajar apa-apa pun, Adra. Aku dah macam mana? Kita boleh guna ChatGPT untuk cari idea atau rangka karangan. Lepas tu, salin balik guna ayat sendiri. Betul tu. Kita masih boleh guna teknologi, tapi jangan menipu, Adra. Betul juga tu. Nanti aku tukar balik karangan aku balik. Baguslah. Yang penting kita faham apa yang kita buat. Okeylah, jom kita buat karangan sama-sama. Lagi senang nak faham. Okey, jom. Terima kasih tegur aku tadi. Sama-sama. Perkembangan pesat buatan seperti ChatGPT membuka peluang besar dalam pembelajaran. Namun, tanpa kawalan, teknologi boleh membawa kepada ketagihan gadget, penyebaran maklumat palsu dan kurangnya interaksi sosial. Di sinilah pentingnya ilmu dan bimbingan dalam menggunakan teknologi secara berhemah. Sekolah berperanan membentuk murid bukan sahaja telek teknologi, tetapi juga beradab dan beretika. Melalui pelbagai program, murid telah diasuh untuk menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran, bukan sekadar hiburan. Namun, kemajuan ini perlu disertai dengan nilai dan adab agar ilmu yang diperoleh membawa kebaikan. Korang tu apa ni? Alah, sekejap je, Aisyah. Tak ada sekejap-sekejap. Cik, sekarang kita dah ada kumpulan dah nak buat kerja. Masalahnya korang tengok laptop ni je, cikgu bagi laptop untuk cari idea. Alah, nanti-nantilah kita orang buat kerja tu. Nanti-nanti kan kerja jadi lambat. Kita kena hormat cikgu kat depan tu dengan masa. Tapi zaman sekarang kan zaman teknologi. TikTok tu best. Best juga. Dah lah, kita buat kerja dulu. Tinggal 10 minit lagi tau. Kalau lambat nanti macam mana? Okeylah, jom kita Nak fokus bersama-sama. Jom. Dalam mengejar kemajuan, adab tidak boleh dilupakan. Antara adab menggunakan teknologi ialah menggunakan peranti dengan tujuan yang baik, menghormati guru dan rakan ketika PDP dan tidak menyebarkan maklumat tanpa kesahihan. Gunakan teknologi dengan bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ingatlah, teknologi yang hebat memerlukan pengguna yang berakhlak. Bacaan bermula dengan ilmu dan disiplin. Pelajar hari ini mampu membuktikan bahawa minat terhadap teknologi mampu membuatnya. Hai, jom guna Canva senang untuk membentangkan hasil kerja kumpulan kita. Ilmu yang semai di hati dengan pandu adab dan terkasa dengan teknologi yang akan melahirkan generasi yang cemerlang. Sekian daripada saya, ilmu di hati, teknologi memperkasa generasi. Cepat. Okey, kumpulan 2. Cepat. Mana? Kan.